Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah pada hari Jumaat ini adalah merupakan hari terakhir saya berada di SKBBM dan saya akan bersara pilihan pada 1 hari bulan 4 insyaAllah. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat guru, pentadbir terutamanya ke atas tunjuk ajar dan kerjasama yang diberikan sepanjang saya berada di SKBBM. Kepada anak-anak SKBBM, Ustazah ingin mengucapkan selamat maju jaya walau di mana kamu berada. Seperti yang Ustazah selalu pesan, jadilah anak yang baik, sentiasa berbuat baik. Dan yang paling penting, jaga solat. InsyaAllah anak-anak akan berjaya hingga di dunia dan di akhirat. Ya, akhir kata saya ingin memohon ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersalah kata sepanjang kita bersama. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menatap kepergian dirimu, meratap menangis sedih tak tertahan, terbayang saat bersama lewati masa terindah saat kau memelukku tutur. Kak Masyita seorang yang sangat baik, mesra, mudah membantu, hati, peramah, dan seorang yang budiman, baik hati, bersifat sebagai seorang kakak, suka memberi nasihat. Orang yang baik hati, yang tak lokek dengan pertolongan, sentiasa membantu bila kita perlukan. Baik, lemah lembut, mudah berurusan dengan dia. Very friendly and very sporting. Kak Masyita dia pernah banyak kali menjadi pembantu saya, sangat-sangat sporting lah Kak Masyita, very helpful. Hati, pemurah dan lembut tutur bicaranya kan. Dia seorang pembimbing. Yang kedua, seorang yang suka memberi pandangan yang positif. Dan yang ketiga, seorang yang tenang ketika mana saya berada dalam keadaan tidak tenang. berdedikasi dan bagi saya sangat baiklah, dan dia seorang yang rajin. Beliau seorang yang sangat tenang, baik hati, agak beramah juga. Percakapan dia sangat sopan, dan rasanya dia tidak pernah lah nak menyinggung perasaan orang lain. Dia tersenyum dan selalu beri pendapat, bukan main-main. Penyayang, bersopan santun dan berbudi bahasa. Sopan santun, lemah lembut dan seorang yang tenang dan seorang yang dedikasi dalam melaksanakan tugas. Orang yang bersabar, lemah lembut, penyayang dan senang bekerjasama dengan dia. Sangat penyayang, nanti sangat sabar, melayan kerana anak-anak prasekolah. Sahabat yang baik, orang kata boleh bercerita, boleh jadikan tempat bertanya, seorang yang sangat menenangkan. Terima kasih banyak-banyak Kak Masyita. Happy retirement. Sebab bersara Kak Masyita turut diberikan kesihatan yang baik, dan terima kasih di atas segala kerjasama, tunjuk ajar. Terima kasih banyak Kak Masyita, semoga sihat selalu. Jangan lupa kami di sini, jumpa lagi. Terima kasih Kak Masyita, selamat bersara. Selamat bersara Kak Masyita. Selamat bersara Kak Masyita. Tenang daku dalam doamu. Thank you very much Kak Masyita for being there for all the time. Going to miss you. Bye. Selamat bersara Mas, ingat kami ya. Tahniah atas persaraan, terima kasih untuk segala tunjuk ajar. Semoga lebih ceria dan berbahagia lepas pensiun nanti. Jangan lupa kami di Sekolah Kebangsaan pada Bukit Mahkota dan terutama sekali bilik guru dia. Semoga bahagia selalu. Pasti akan rindu akak. Assalamualaikum Kak Masyita, selamat bersara saya ucapkan. Semoga Kak Masyita bahagia bersama keluarga, diberikan kesihatan yang baik, serta diberikan ruang masa untuk lebih menikmati kehidupan akak selepas ini. Okay, jangan lupakan kami di sini. Bye. Assalamualaikum.
Selamat bersara buat Kak Mashita. Semoga lepas ni lebih bahagialah kot. Sebab dah tak ada dalam kepala nak fikir hal-hal sekolah. Okey, Kak Mashita jaga kesihatan baik-baik. Jangan lupakan kami. InsyaAllah ada rezeki datang selalu tahu SKBBM. Jangan lupakan saya. Mohon maaf banyak-banyak andai ada salah dan silap daripada saya. Terima kasih. Tak pasal. Ni macam tak pasal tau. Okey. Okey, nak cakap tentang Kak Mashita. Kak Mashita ni orangnya masa awal-awal kenal, tengok untuk muka, nampak garang. Tak rasa pun dia macam jumpa kan first macam garangnya kat ni nak tegur ke tak nak. Macam tu lah. Macam Tizakiah. Macam Tizakiah. Okey. Tapi macam bila kenal, dia orangnya baik, lemah lembut. Dia mudah berkongsi apa-apa. Kelakar pun dia. Macam untuk pribadinya kan, kalau contohlah WhatsApp status ke dah. Dia rajin respon, rajin kongsi apa-apa. Kita akan rindulah dia. Terima kasih Kak Mashita. Dia pernah ngumpat Kak Mashita dengan saya. Ja. Kakak nak bersara. Pertama kali aku melangkah ke sini, hati berdebar, jiwa sendiri. Namun kau hadir menyambut mesra, hilanglah risau, damainya sukma. Setiap hari dalam suka dan duka, kau bimbing aku penuh setia, menjadi rakan, menjadi saudara. Dalam gelap kau jadi cahaya, tempatku mengadu duka dan luka. Kau selalu ada tanpa payah, dalam lelahnya liku dunia. Kau hadir memberi sinar. Terima kasih sahabatku, segala jasamu akan layu. Walau esok kau melangkah pergi, kenangan ini tetap di hati. Di sudut hati ini budimu terukir. Moga Tuhan memberkati setiap langkahmu, bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih segalanya. Cadangnya nak genapkan 30. Tak sempat. Okey, atas alasan saya bersara untuk menemani suami. Baik hati, memang baik.
Dah lupa. Skrip pun lupa. Skrip pun lupa. Pendek.